Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel saya, Abang Don Papa Ryan. Apa khabar kalian semua? Semoga hari Jumaat ini hari membawa berkat pada kita semua ya. Okey, semalam saya banyak dapat pertanyaan ya daripada subscriber kita. Macam mana saya boleh mula dengan inilah, dengan gejala sosial ni ya. Jadi saya nak cerita sikit. Ini bermula lama dulu ya, apabila masa remaja saya di KL ya. Jadi banyak cubaan ya. Kita tahulah masa kita remaja kan, masa kita muda, ramai kawan-kawan. Jadi baik kali kawan-kawan lelaki perempuan, mereka sosial kan di KL kan, bandar besar masa tu. Jadi kawan-kawan semua merokok, baik lelaki baik perempuan. Merokok, pergi disco, pergi mana lah. Jadi mereka ajak saya lah. Bila ajak saya tu, dulu saya rokok saya tak ambil. Sebab saya fikir benda ni tak elok bagi saya lah. Jadi bila saya tak bagi apa yang mereka nak tu, macam-macam lah. Tak rock lah, tak rugged lah kau, kuno lah kau, macam-macam kan. Tapi saya biarlah macam tu je kan. Sekarang kita tak mahu. Jadi atas sebab saya berani cakap tidak tu lah, hari ni alhamdulillah saya boleh pergi sekolah lah. Pergi sekolah boleh cerita dengan pelajar-pelajar bahawasanya rokok dan gejala sosial itu sangat membahayakan pada kita semua lah ya. Jadi selain daripada tu, kawan baik saya dia mati tau. Mati dalam longkang pun ada kawan baik saya. Kemudian tu rakan baik juga lagi mati sebab ambil dadah ni lah ya. Masa kami kecil dulu kami tidur sebantal tau. Tapi bila dia dah dewasa, saya sambung belajar, dia tak nak belajar, dia campur dengan budak-budak lah, campur dengan budak-budak mak rempit ni. Maka dia main dadah. Mak dia terpaksa suruhkan kunci almari tau kat leher mak dia tu. Sebab apa? Kalau dia dapat kunci almari mak dia, habis semua pinggan mangkuk mak dia. Dapat 50 sen pun cukup. Jadi inilah bahan dadah ni kan. Dan saya pernah jumpa budak-budak black metal ni mengaku yang mereka pernah bakar Al-Quran, pijak Quran, dan atas abu Al-Quran mereka melakukan seks bebas. Ya Allah, ya Tuhan, saya kata macam mana nak benteras benda-benda macam ni. Kalau prasarana negara kita tinggi-tinggi, bangunannya moden-moden kan, tapi anak-anak Melayu punya jati diri dah tak ada dah, hancur dah ya. Saya terlampau banyak tengok sebenarnya. Jadi saya ambil keputusan, kalau orang lain tak nak buat, jangan stop saya lah. Saya buat kajian sikit. Alhamdulillah saya dah bergerak sendirian, tak ada dana mana-mana pihak pun. Dah hampir 18 tahun dah, 17-18 tahun saya pergi mengata tempat, masuk kampung keluar kampung. Dan hari tu selepas RTM panggil saya lah, ada sekali ya, RTM TV1 panggil saya. Selepas tu saya ada buat dengan Kerajaan Negeri Sembilan lah, masuk kampung keluar kampung untuk terangkan betapa dahsyatnya gejala sosial. Bukan saja di bandar-bandar, ada kalanya saya terpaksa keluar masuk ke kampung dan pedalaman juga ya. Jadi macam ada tempat, terutamanya Tafiz lah. Tafiz ni bukan semuanya di dalam bandar, ada yang di kampung. Saya terpaksa melalui ladang sawit, ladang kelapa sawit, ladang getah semualah. Tapi tengah-tengah malam ni agak menyuramkan jugalah kalau seorang kan. Tapi kebanyakannya saya lalui je lah. Saya harap, saya berdoa supaya dan saya mohon juga doa tuan-tuan semualah, agar saya sihat selalu dan sentiasa dalam rahmat Allah untuk melaksanakan tugas ini ya, tanggungjawab ini pada anak-anak bangsa kita. Majlis merangkamkan ucapan ribuan terima kasih atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Oleh itu, saya menjemput Ustaz Rizwan bagi menyempurnakan sesi pemberian sijil. Majlis dengan penuh takzim yang mempersilakan. Nasihat ajaran guru ya, dan jauhi rakan-rakan bermasalah dia. Biar kita ada 2 orang je kawan yang baik, tak apa. Jangan kita ramai-ramai best kan, kawan ramai, tapi ajak isap rokok, ajak isap vape, ni tak elok lah ya. Biar kita ada 2 orang kawan saja, jadi kawan itu tak bermasalah. Dan yang akhir sekali pesan kita, learn to say no. Berani cakap tidak pada benda-benda negatif.
Saya nak cerita sikit ni, boleh? Saya ni anak Jati Negeri Sembilan, besar di KL lah ya. Awak tahu tak di KL macam mana pergaulan budak-budak? Tahu tak? Remaja. Jadi kan, bila saya dah besar, dah remaja, kawan-kawan semua isap rokok. Yang perempuan isap rokok, yang lelaki isap rokok. Lepas tu dia bagi kat saya kan, ambil rokok. Saya tak nak. Saya tak nak langsung ni rokok ni. Lepas tu dia kata tak rock lah, tak rugged lah kau. Masa tu dia pakai perkataan rock tau, rugged. Sekarang ni pakai apa kalau kita tak nak? Tak apa? Macam-macam kan. Tak apa dek. Kita tahu benda ni tak elok. Kita tahu benda ni tak elok tau. Kita jangan buat. Ya, jangan buat. Hari ni alhamdulillah saya tak pernah usik sebatang rokok pun, tak pernah hisap. Ya, saya dapat jauhi arak. Saya tak pergi night club, saya tak pergi disco. Alhamdulillah saya boleh pergi sekolah untuk terangkan kepada anda semua bahaya-bahaya macam ni. Berani cakap tidak ya pada benda-benda negatif. Okey, kita tengok lagi ni ya. Ramai pelajar ni dengan nasihat mak bapak dia utamakan pelajaran melebihi hiburan. Besok kan, besok ada periksa besar ni kat sekolah. Malam ni ada tim awak, tim kegemaran awak ada main kat stadium. Besok ada periksa. Malam ni ada bola. Awak nak pergi bola ke nak belajar? Belajar. Bola ke belajar? Belajar. Alhamdulillah, bagus sangat. Tepuk tangan untuk awak sendiri. Bagus sangat. Utamakan pelajaran melebihi hiburan ya. Banyakkan membaca bahan-bahan berfaedah. Tapi budak kita tak suka baca lah. Budak kita dia suka benda-benda lain ya. Jauhi rokok, arak dan dadah. Walaupun kawan ajak cuba, jangan cuba merempit. Kalau sempat kita tengok mak rempit ni, awak tengok macam mana mak rempit ni jahanam hidup dia ya. Okey, jangan cuba merempit. Apa bahan yang ada dalam rokok ya. Makcik-makcik tak tahu amonia ni apa, saya cakap klorok. Awak tahu klorok tak? Awak bayangkan lantai mak dekat rumah kita tu, lantai mak awak tu hitam, berlumut, hijau. Bila kena klorok dia jadi apa? Jadi awak bayangkan klorok dalam rokok. Macam mana orang yang hisap ya. Yang kedua, kita ada cadmium, bateri. Bateri tu bahaya tu. Ada dalam asap rokok sebenarnya. Cadmium ni, bateri ni. Okey, seterusnya kita ada terpentin atau terpentin, orang yang tanggalkan cat tu. Ada juga dalam rokok. Sangat bertoksik tinggi ni, ada dalam rokok. Siapa yang hisap rokok, dia hisap ni lah semua bahan ni ya. Okey, apa lagi? Kita ada benzin, minyak tanah. Minyak tanah ada dalam rokok tau ya. Awak tengok, boleh menyebabkan kanser. Apa lagi? Ni dia, formaldehyde, bahan pengawet mayat manusia dan bangkai binatang. Jadi, siapa yang hisap rokok, dia hisap bahan pengawet mayat sebenarnya. Siapa yang hisap rokok lah ya. Awak kena tahu ni ya. Okey, ni dia acetone. Makcik-makcik yang kuku merah tu ada ya. Perempuan yang kuku merah, bila dia nak buang, dia pakai air tu. Air tu adalah acetone, bahan kimia yang sangat tinggi toksik dia. Ini ada dalam rokok. Ada dalam rokok. Okey, apa lagi? Methotrexate, bahan kimia untuk membuang kutu hama binatang. Ada orang dia bela kucing, bela anjing kan, bila dia nak buang ni kutu ni dia pakai ni. Jadi ada dalam rokok juga ya. Dan ini tengok arsenik. Arsenik bahan yang racun yang sangat baik. Awak tengok kan, ayah awak kat rumah hisap rokok kuat sangat. Ayah kulit putih tau, tapi bibir dia dah jadi hitam, mulut ayah dah jadi hitam sebab kuat merokok kan. Awak cakap dengan ayah, "Yah, berhenti sekarang. Berhenti merokok sekarang sebab racun arsenik dah sampai tahap yang sangat tinggi hari ni." Ya, sangat tinggi dekat ayah awak ya. Suruh dia berhenti lah ya. Dan akhirnya saya nak tunjuk apa yang kita panggil racun lead, timah hitam, ada dalam rokok. Awak tahu tak, siapa pernah tengok kanak-kanak isap pensel? Awak jangan isap pensel. Kalau kanak-kanak isap pensel, maksudnya dia hisap direct ni sampai ke perut dia, dia hisap timah hitam ni. Sebab dalam pensel ada timah hitam, betul tak? Jadi kalau awak tengok adik kecil hisap pensel, awak tampar tangan dia. Jangan hisap pensel ya. Okey, kita tengok ni, apa ni? Vape, shisha atau vape. Satu hisapan vape dia bersamaan dengan 400 batang rokok.
awak hisap. Awak hisap sekali je vape, awak hisap 400 batang rokok. Siapa yang hisap budak tadi hisap 10 kali, 4,000 batang rokok. Awak bayangkan orang letak 4,000 batang rokok, depan dia habiskan 4,000 tu. Itulah kesan vape sebenarnya. Vape ni sesuatu yang sangat bahaya, ya. Semua meja. Nah. Awak semua jauhi dadah tau ya. Okey, baik. Jauhi Okey, sampah. media sosial ni kat mana ni? Anak punya. Ini harap sampah. Dah. Semua pengawas. Nanti cik share nanti. Terima kasih. Ni baca apa ni? Ni Ceramah 2 jam, 1,200 slides. Bahaya rokok, vape, dadah. Pergaulan bebas, buli dan banyak lagi. Don Samad, aktivis sosial. Tetamu undangan TV1 dan TV3. Hubungi 013-795-2930. Pengaruh negatif yang memberikan adik-adik semua. Apa dia pengaruh negatifnya? Bakar meja guru. Ada pula meja cikgu dibakar tak? Hal ni, Apa lagi? Ini dia. Curi motor kat mata pelajar dan nakal. Ada sebuah sekolah menengah yang mengakibatkan kematian ni. Jangan buli tau. Buli adalah gangsterisme. Kalau kita ingat kita nak berubah tak, tapi boleh menyebabkan kita boleh tak ada konten dan lepa, ya. Kat sini tak konten kan? Betul ya? Sini mana nak konten kan? Buat nak konten yang naik aku kat sini ya? Tak boleh konten. Kata saya menyerulah pada diri saya, pada kawan-kawan, pada ibu bapa yang menonton, rajin-rajinlah tengok anak-anak kita hari ni kan. Cek buku-buku dia, cek beg-beg dia orang kan, sekali-sekala tu cek supaya tak ada benda-benda yang mencurigakan di dalam ni. Budak-budak hari ni macam-macam kepandaian dia kan. Jadi itulah, cubalah ya. Cuba bantu dari segi itulah di rumah. Jadi saya sudahi video ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.